healing 3 hari 2 malam dekat Lombok. Trip santai je sebab kita bawa on tour. Boleh pula atuk tinggal ke wheelchair. Nasib baik sempat order Lala Move, hantar pick up dekat rumah. Tak ada wheelchair, susah lah atuk nak jalan jauh. Tengoklah member macam Big Boss. Dekat Lombok kita orang book supir. Dalam banyak supir ni yang paling murah yang Nana jumpa. Sebab nak santai-santai, kita orang check in dekat villa. Ada 4 bilik dan 1 villa ni. Sumpah duduk dekat villa ni je pun dah cukup tenang. Noah! Villa ni dah siap ada tukang masak lagi. Bangun-bangun breakfast dah tersedia. Hati-hati. Dekat sini boleh feeling-feeling macam orang kaya. Lepas je breakfast, kita orang ikut supir pergi snorkeling. Pak Eka yang arrangekan semuanya. Walaupun Nana bawa ramai-ramai, langsung tak rasa terbeban. Bagi Nana, package dengan supir ni memang murah. Ni bukan review tau. Nana memang recommendkan dia ni sebab dia dah bantu Nana daripada A sampai Z. Walaupun Nana bawa baby dengan orang tua, dia sangat memudahkan proses segalanya. Untuk hari kedua, kita orang banyak spend masa dekat pulau. Datang Lombok, kalau tak snorkeling memang rugi. Waktu pertama kali Nana dengan Amirul datang, Nana tengah mengandung. Jadinya kali kedua kita datang balik bawa satu family, snorkeling ramai-ramai. Sangat-sangat puas hati snorkeling kat Lombok. Setiap kali kita orang berhenti kat pulau pun, diorang tolong atuk untuk turun boat. Walaupun atuk ngawal 85 tahun dah, Alhamdulillah sangat masih kuat ikut kita orang jalan-jalan pergi sana sini. Dekat Pulau Gili kita orang santai-santai makan sampai petang. Atuk sempat mengurut lagi sementara kita orang makan. Nampak pula kereta kuda, atuk nak naik pula. Kita layankan je lah. Kita orang datang Lombok untuk healing memang betul-betul tak menyesal. Senang sangat bercuti dekat sini. Sempat belikan t-shirt Lombok untuk atuk satu untuk kenangan. Lepas seharian dah penat snorkeling, kita orang balik hotel. Malam tu supir kita orang sumpah baik siap offer untuk hantarkan laundry lagi baju-baju basah kita orang. Yang lain semua mengurut kat villa. Yang ketiga macam biasa kita orang breakfast dulu. Makan kenyang-kenyang, rehat puas-puas sebelum balik Malaysia. Sebelum balik airport, kita orang singgah dulu makan. Makanan kat Lombok semuanya sedap-sedap. Sumpah tak tipu. Sebelum sampai airport, kita orang singgah dulu dekat Bukit Meresing. Cuci mata tengok pemandangan. Walaupun singkat tapi bermakna sangat 3 hari 2 malam kita orang kat Lombok. Thank you Pak Supir.